Ramai orang fikir menunggang kuda ni mahal, susah dan bahaya gila. Tapi betul ke? Jom saya bongkarkan 3 mitos yang paling popular yang ramai orang masih percaya sehingga ke hari ini. Tengok video ni sampai habis. Mitos yang pertama, ramai orang fikir menunggang kuda ni hanya untuk orang kaya. Sebenarnya, ramai yang tak tahu, sekarang ni banyak dah stable yang dibuka yang boleh orang ramai hadir untuk belajar berkuda, belajar tentang kuda dan sebagainya. Dan pakej-pakej yang ditawarkan harga mampu milik dan berpatutan. Bukan isu mahal dekat sini, tetapi sama ada kita minat ataupun kita betul-betul nak belajar ataupun tidak. Kedua, ramai orang fikir kuda ni adalah binatang yang ganas dan sangat susah untuk dikawal. Sebenarnya kuda ni adalah haiwan yang sangat sensitif dan setia. Kalau kita tenang, dia pun tenang. Sebab tu bab kata pepatah, kuda adalah cerminan emosi penunggangnya. Yang ketiga, mitos yang paling popular adalah ramai orang fikir menunggang kuda ni tak ada faedah langsung. Ada yang cakap menunggang kuda ni macam kita duduk saja atas kuda, senang je, tak keluar peluh, bukan exercise, bukan sukan. Tapi mitos ni sangat-sangat salah kerana dengan menunggang kuda sebenarnya kita dapat latih kekuatan otot kita, kita boleh latih untuk keseimbangan kita boleh perbaiki ataupun kita boleh latih mental kita menjadi orang yang mentalnya kuat. Dan ramai yang tak tahu bahawa berkuda ni dijadikan sebagai salah satu cara untuk terapi minda. Kalau selama ni tuan-puan pun percaya tentang mitos-mitos yang saya sebutkan tadi, mungkin dah tiba masanya untuk tuan-puan sendiri cuba untuk dekati kuda dan belajar untuk berkuda kerana terlampau banyak kebaikan yang ada pada sukan berkuda ini. Jangan lupa follow saya untuk lebih banyak kisah tentang kuda dan ilmu-ilmu yang menarik dalam dunia perkudaan.